Selepas ambil MRTT, ramai pemilik rumah anggap mereka dan keluarga sudah terlindung sepenuhnya. Tapi betul ke? Bayangkan anda sudah tiada nanti. Keluarga ingat rumah akan automatik habis bayar. Sekali bank ketuk pintu minta bayar baki hutang. Sebab coverage MRTT tak cukup, sedangkan baki pembiayaan masih tinggi. Keluarga anda yang bakal menanggung beban. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. MRTT kosnya memang lebih murah. Biasanya dibayar sekaligus masa awal pinjaman dan akan dimasukkan dalam pinjaman rumah. MRTT kadang-kadang akan diberi coverage penuh dan kadang-kadang tidak. Kalau tidak, anda harus tahu berapa coverage dan untuk berapa tahun supaya any gap dalam coverage MRTT, anda boleh beli MLTT untuk cover jika anda ada keperluan. Dan to be honest, MRTT adalah diwujudkan untuk menjamin kepentingan bank dulu, baru keluarga anda. Sebab itu, penama MRTT adalah bank, bukan ahli keluarga anda. Jumlah perlindungan MRTT akan berkurangan dari tahun ke tahun. Manakala MLTT pula perlindungannya kekal sama sepanjang tempoh pinjaman. Berapapun baki hutang anda tinggal, pampasan tetap dibayar penuh untuk penama anda. Saya Melissa, saya memudahkan urusan pembiayaan rumah anda dengan memadamkan anda terus kepada bank yang paling sesuai. MLTT juga sangat fleksibel dan portable. Boleh pindah ke rumah baru bila-bila sahaja. Malah boleh hibahkan pampasan terus kepada keluarga. Pilihlah MLTT jika anda ada duit dan mahu ketenangan, atau guna MRTT jika anda kurang bajet. Anda juga boleh dapatkan coverage MRTT dan any gap yang tak mencukupi, guna MLTT untuk menutup jurang perlindungan. Follow Melissa for more tips.